Dan apabila engkau di tengah-tengah orang bersama dengan orang ramai-ramai, duk 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, ramai-ramai, tu bersama. Bila engkau di antara segala manusia, mana duduk bersama dengan orang ramai-ramai, kita kena jaga lidah kita. Maksud jaga lidah, jaga kecek. Jangan main ciberak supaya dengan orang tak fikir ni. Perkataan kita ni laksana seperti mana pedai tu ada-ada. Racun tu ada-ada. Penawar pun duduk lidah. Bila tubik dah, payah nak tarik. Nabi kita tengok pada malam Mi'raj tu. Al-Isra' wal Mi'raj. Bila Nabi naik, nampak satu gambar seekor lembu yang amat besar, seladai, keluar daripada lubang yang amat kecil. Kerpum, tubik mari. Tiba-tiba lembu hok besar ni, hok gemuk tu, nak masuk dalam lubang hok dia tubik tu. Pusing nak masuk tak boleh. Hala tanduk pun tak telu. Hala pala tak telu lagi. Nak hala tubuh jauh lagi. Besar tubuh. Nabi tengok gambar tu, Nabi kata, wahai Jibril, apa gambaran ini? Gambaran seekor lembu besar gemuk, seladai, kerating ni, tubik daripada lubang kecil. Bawa nak masuk tak boleh. Apa jadi gini? Kata Nabi sallallahu alaihi, itu katanya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kata, ini adalah rupa perkataan manusia. Berkecek, bicara kita ni. Bila kita tutur tubik dah, berlafaz kata tubik dah, nak tarik kelik payah. Payah tau. Habis tu kena fikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali fikir banyak sikit. Sebelum ada nak kata apa, nak belajar tubik. Lebih-lebih lagi orang hok dekat dengan kita.